Ya, dalam buku lain-lain rumah kan tu. Ya, doa-doa. Yang ada buku cicak lah tu baca buku mana buku nak dua bawah buku baca bila. Buku hanya dua bawah. Saya mengatakan dia dah laju. Kak, yang tadi ada 20 ribu nak jual apa? Nampak doa-doa dan sebagainya. Nah, doa kepada dia dalam tak tamah-tamah dia doa. Bodoh medan dia panjang anak dia dulu-dulunya. Kan. Berarti kat kalau kamu hanya kan sama dia kamu. Berarti dia dua buahnya nak jok sekalian yang mengatakan kerutuh buah kerutuh jak. Jok itu dia. Mengana sama rati. Tapi ini kalau macam bingung macam nak duit. Wajib kerutuh jak kerutuh buah kita be. Kadang kawin ada kadang kawin dia wajib dah tu. Sampai tu mati baru. Menyalahkan anak kacau ya kan. Ambil tak kelai apa. Ada tak kelai apa? Dia nak terikat. Kajian main kawin kau apa kita kena pala mana? Kelai dirimu. Dengan pokok ni aja. Macam lu suami orang kau suami berdua kabeh kawin. Apa kita kena pala mana? La ilaha illallah. Dirimu. Lego banyak. La ilaha illallah. Bagaimana? La apa? Itu baik. Jom. La ilaha kabeh. Muhammad Rasulullah nama Nabi. Dia di dalam ilahi anta maksudi dan dia tanda dekat. Kupu tidak buat bicara benar baru benar dekat dan cara dah. Kamu nak benar lupa. Jom dekat Sataria. Baik lagi aku jumpa. Tak benar dekat, tak pernah tertib. Kan? Ya, ni tarikat Sataria. Sini ni ubah raya piku. Hidupnya. Mana tapi betul buat betul je. Tiba-tiba lagi, menyok kata kamu kalau kan yang melatih kamu pergi, kenapa yang ni melatih? Kenapa yang melatih ke cara tu dalam melatih ni? Yang tak kalau ni. Kan ada Sataria, ada betul buat betul je. Nyok sampai dia dah duit kalau macam wajib pun. Nama dengar? Hak kalau lain hanya lain cerita. Dibacalah Sataria. Di Sataria, jadi istighfar itu lalu Nabi itu terus meratap itu. Istighfar itu lalu Nabi itu meratap itu. Buat itu, ijar itu. Nyo anak takut buat kalau buat. Tapi kadang-kadang kalau kerja dia buat kacau. Wajib kena kalau tengok tetap pupuk sampai kiamat. Kiamat lalu. Tapi pupuk ni. Betul je, betul pupuk. Lain pada lain, betul. Macam anak ni pun tak kata. Dia tak kata. Kedua tu lain kan. Ibadah kalau kita puas dia belum. Dia nak lain-lain Allah. Dia belum. Kerja belum kubat. Dia pun kacau. Mengenai nak lain Allah. Mana apa dia? Tak. Kunjung gedung jadi rumah ni lah hilang Sataria sama dia 20 ribu ada 20 ribu nya dalam kalut kubur luar kalut dia kubur je yang tapi kan dalam kosong lah kalut habis kubur mengarah kubur ingat tak nyo pacara siapa dia lalu Nabi itu istighfar itu ada itu kan dia betul lalu dengan istighfar meratap betul-betul betul-betul yang lain duduk dia buat itu nyampai dah dapat yang lain apa tu dah olehnya lok dia lama lalu ada makan dulu ya ho dapat yang lain lihat ke kami dapat doa ni bayarnya nak becek kau nak lain kalau kalau tak kunci dia bakal kacau kan luar kalau depan orang itu cukup jam doa ni dia ke bayar ke tu macam buku Jumi. Nak gelek. Duduk. Jadi dapat ke lawan dia. Kita jawab ini. Dia balik kat kata gelek. Pakai ke ni buku. Bani ke dia rumah tadi. Ya, ya manual Pak. Jadi dia begas tanya. Bila dah buat guna dia tak kaya Yasin. Macam tu dia pun tu. Berarti
tarikat Ulwa, tarikat Samaria, tarikat Haddad, tarikat Syafaria. Amanah Abu Balud kudrawana kajian beramal kamu pun jaga. Mudah-mudahan dalam doa lebih baik Allah kan. Doa kita mau keluar. Doa seluruh kamu sehat, kita buat kan? Kita tunggu dunia tu berkat ilmu dengan doa-doa. Doa ni dalam wajib kita berdoa. Bersehat. Umi kamu mana cik? InsyaAllah. Mereka mau keluar ni kita berdoa. Atau kita berdoa. Bermanfaat ilmu kan? Berkat ilmu ke mana-mana tu. Yang tembak Allah ibu dia bawa pilihan-pilihan Allah. Ibadah pertanyaan lain duduknya kami nanti pilihan. Yang pulang pun ibadah pun biar dia tanya. Tanya jawab aja tanya apa Belum tanding keluar macam ni. Menyuruh malam pihak keluar sipluh ribe. Menyuruh malam sipluh ribe. Tapi kewajiban dalam keluar dalam 2 buah waktu sesudah Isya dan sesudah subuh. Nya nata yang je ada lain nata Syafaria ni. Nyan kalau mentong ada waktu dia kalau tengok wajah dia buat sampai kapan-kapan saja. Tapi tak tuang di dino dia ada makalut nyan tak ke la ilaha illallah tu. Ni cerita tariannya ni tuang wajah dia ni dia kalau dia cik. Tapi dino wajah ngan wadak tamaratip wajah jangan tu buah macam ah. Tanya nak tarikat. Yang keluar betul-betul. Hak keluar. Betul dawa, betul istighfar. Tiri berat ke? Bak 2 buah tempat. Bak Ana tempat ini pura dapat aku malam sewa dia tak bayar macam ni yang mangat kampung. Di dalam siro di malam. Benar betul tiri berat ratip yang untuk dekat lu yang. Yang je sama dia. Yang betulnya lah elam lencar itu boh. Benar betul. Tabungnya kata cok tarikan Syafaria ni. Menyodia tak kalu buat dia tu kalau anak kelai dia dia. Yo istilah dia sewa kalu. Itu lawat itu safat dia berarti kita bebe punya. Yo incang tu boh ada incang tu boh yang betul-betul yo. Yang tapi dia kalau pegang tatung dia supaya dalam kalut dah ke tabe pasti tak cok tarikan Syafaria atau dari tamang kalut itu ni. Ada makalut kan dia indah lah. Ada lebih baik ke Syafaria. Dia nak le sampai dia. Nyo untuk beramal harian. Wate di Syafaria yang selain daripada Ijang tu boh. Isyang subuh 20 istighfar 30 pula. Kalau kena ambil itu pun ada mana dia maju kan. Tak berarti itu. Dia juga. Oh dari ke mana nak makan teh orangnya makan makan teh bahasa dia cerita. Tak malam. Oh, nya bukan itu juga makan teh bahasa tu apa ada tu dia. Rena udah pelak ke ubur. Kan awak cek awak buruk yang pelak ke ubur. Oh lambat ibadat. Kita lembar-lembar lah. Benar? Tiba-tiba lah elok. Ibaratku bapak-bapak tu lah. Hana, ingat lagi nak dulu. Dia tanya untuk bisa punya hana hukum kadang makalut, dia tidak tahu kan. Dia tulis pun dia, ni baru buku budaya nak pop. Dia tanya, ada tanya babi, baru dia luar menjadi hana dia cik minyak kan maklum dia cik. Tanya barunya, ada buku. Hai dia punya pedah cik. Dekat bulan yang bahaya kudu balik. Berarti kacau ni. Nak nampak pun juga. Orang nak waktu dia datang dari Malaysia. Sebab boleh nak dia kena. Waktu kita ni kadang-kadang dia tak orang dia lah. Dia punya kan takut. Subhanallah malaiku qudusil khallaqil fa'al. Iya syai'u ma ya'ti wa khalqin jadid. Ama zalika Allah bi'azim. Ya, ada lagi. Nah, menjamun bawa tek berarti kan? Macam
mau kalau dia menang. Nah, kita mengaku. Ya, ada yang berarti, ujuk kita cek ke dia. Dia berarti kadir semua. Kadir pun bayar tu. Mesti lain benda apa. Orang tu tak buka orang. Semua orang ngapu macam mesti lain. Tanpa berarti. Kadir berpuak ke dia. Siap mesti lain. Dia pun bergerak. Bang tu tak buka orang. Dia pun mengarang. Bang tu tak buka orang. Puji tak buka orang. Rupanya nafsu kita juga dia lagi nafsu ilmu. Ada di pemedai di mana berapa kata duit. Nafsu yang lagi ya nafsu rupanya kebir. Itu paroi. Udah tahu kau bertemu mati awak kamu. Ya, mau mencari paroi mana yang kata anu bodoh dikit macam mana? Nah, kejap bawa dia dekat. Lah cara melatih ni nak. Cara melatih kacau pada tentang Tuhan. Tapi udah illa kena apa? Unut illa Allah. Bak susu ya. Karena ini cukup dia kanas. Hidup. Ni nak tahu lagi sebelum nak insan ni. Tapi yang dia di Palu. Tiba Palu. Dia baca lah seolah berpesan. Kau mana? Lah. Kau okey, Ustaz, jangan tu istirahat tu. Tapi dalam perasaan, la dalam Ustaz. La ilaha illallah. Tapi kosong. Punya lain dia hanya la kan? La dalam Ustaz cara mati. Cara mati artinya ya. Indong kaki julak. Bawi ya, iup diul ya kana orang raya dengan yang julak kena. Mana tu pe ni. Supaya kana iblis di tu nabi. Ya dua batik khanas nan. Ya dua batik. Tak tahu lah ijak kana orang syar dua batik. Itu tu. Tapi macam kita tengok kata supet uratnya, setan melanggar. Supet dia mana? Yang kita inong kaki macam mati kena. Ibu nak kena urat raya. Ni kata ispai juga nya. Ya. Cara pe lah di pusat. Lah, kita juga kemudian meratib. Afdal zikri fa nampak yang cok-cok ai. Nyambung. Afdal zikri fa lam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi benar cara menampung lebih. Tengok benar. Tengok betul benar. Nah. Ibadat cok lah. Ada payah tadi ayo. Pada cok. La dan la ilaha pewati udah la ilaha dalam perasaan dia tak ada ni la ilaha illallah. Nah ni benar dia anak-anak pak utama la ilaha illallah dan la ilaha illallah bujih dia baca kata mengat mempalu je bangat kena palai je suam je dengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nam goyang badan anak tu kadang-kadang la nak kau ramai kita mereka tak la ilaha illallah dia kau benar dia meratib dia kadang-kadang anak tahu awak mumpuk lah puji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka tanya dengan orang tu. Kalau dia belajar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ingat menyolah rahmat ikut rahmat yang pai bacaan itu. Kuih bebo bukan penasa. Kenapa? Menyana dosa runci paput kuih bebo. Menyana dosa runci berlingkar. Berbuat paput dua pun hanya kelai apa. Benda bagaimana dia kerja apa ke? Lai Allah mengacau ngepong ni kan. Sebab berdoa berdoa dia tu. Dia buat dia. Nanti dalam rakyat la ilaha illallah
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nama hai. Mereka kan la ilaha. Kada usah dijawab. Jadi mereka dengan jawab tadi baiknya. Jadi awalul dzikri fa'lam annahu fa'lam annahu. Kamu lihat tu. Yang kau ingat dalam hadis? La ilaha meningkat Allah. Benar, baik macam. Fokus. La ilaha illallah. Allah dah yang nak kena. Allah yang jambang 20, hidup 20. Yang wujud sampai kita kalimah. Itemnya mbaklah. Allah dah yang dia punya. Yang dia nak kena buat 20. Yang takluk dalam kalimah la ilaha illallah itulah dia. Bak la ilaha illallah yang dia kata la ilaha illallah dari wujud kalimah. Keluar kalimah. Nabi nak belain. Betul tak? Betul tak? Anak lain Tuhan melainkan Allah. Allah dah. Allah yang jamaah berapa? Demi berapa? Wajib berapa? Saya berapa kan? Itu berapa? Itu berapa? Dua-dua. Bayangnya kita nak teringat ke Allah. Anak lain Tuhan melainkan Allah. Lihat kerek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingat pada mati pecah dan bulan la ilaha illallah. Hai, pahala lebih le macam dalam hati. Menyata melatih mana tinggal takwa yang lebih dah, lebih pahala beliau. Pahala je. Menyata ingat la ilaha illallah bagi le mati ingat di kubur lebih pahala dia tu. Banyak dia tu. Menyata ingat la ilaha illallah nala Tuhan melainkan Allah. Allah yang dah mengkuat hidup nala Tuhan Allah yang orangnya lain nunggu. La ilaha illallah sepenuh langit bumi. Tahu. Yang mereka kan? Ayah nak ingat tepuk. Pasti. Lebih dari ingat Allah Ibrahim berkat Allah lain. La ilaha illallah pula dia berbeza. Yang akan tak kerja dia berbeza. Getuang kau di kerja. Yang sama orang itu. Dia belum kita pegang stempel akan ambil dia. Yang bahawa tujuh ribu. Mengkedam kan? Baca-baca. Ho. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mana ada belum? Mana nak ingat baik? Anak ingat dipeluk biji. Daripada nak kengkung pula ada kena. Sebabnya dipeluk biji. Punya diri ingat dia baca la ilaha illallah bagi aku dia tu bayu. Ingat dengan Tuhan melainkan Allah. Enak sepun semua ni tu. Jadi you pilih hidup jual mereka, main uang, main lain terserah. Yang cara melatih ber. Olehnya macam mereka berapa pun nama melatih. Berkeratih sataria melatih mereka ada. Watakan la ilaha illallah. Illallahu kan la ilaha illallah. Hu-nya terdekat datang dari jemaah Allah. Itu mengelafat Allahu. Nah. Kita mengatakan orang cinti. Itu baik la ilaha illallah kan. Tapi masukkan la ilaha illallah. Dia nampak
kita mau gai lama Ramadan atau cincin. Jadi ini nak cincin ber, cincin tak boleh kan cincin. Menyohanai kita mau pilih juga, kita mau pilih ibadat bagi kita Ramadan. Nah, la gaji nak kena Allah. La ilaha illallah. Mesti la ilaha illallah. Baju tak piuh dan uti. Afdal dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah. Kita mau ya. Ini getaran badan. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baru. Cina pertama katanya mbak. Negara di Indonesia meliaga, mata perubahan akhir ke liaga ini kan. Sam ni pertama geron ni cina. Afdal dzikri fa'lam annahu la naik tema getaran hu dalam badan. Mumtatat je. La ilaha illallah. Ini wah, naik tema. Ya, ni kan. Kita mau kalimah la ilaha illallah dalam tubuh dan orang kan. Dan kecil pun tengok tubuh anak, tubuh dan meratip. Ini tengok ini kakak tu kan. Ada tengok. Tapi tubuh dan badan ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada tu punya meratip. Apa? Karena getaran hu la ilaha illallahnya dalam urat dan kita mau. Kita mau kalimah la ilaha illallah dalam urat. Nah, ni udah tu la ilaha illallah. Tak perlu nampak. Menua di badan tanya. Kemang badan ji kita mau. Kita mau. Jadi berkait kita mau la ilaha illallah. Kosong. Apa? Jadi pertama kalimah la ilaha dalam urat-urat dan yang tu. Nah, iblis lah urat yang hidup tadi. Jadi kerana tertular dengan dia. Kerana kan tanda darah tu, itu cak-cak enak kan? Ini tes. Aku la ilaha illallah. Terus dia darah terus bagi. Dia mana? Yang terasa badan ini. Jadi la ilaha illallah tamang dalam jiwa dan rahsia kekal. Dalam pertanyaan, kajian nak apa 12? Mudah-mudahan beri berkat oleh Allah. Kita yang mengandung. Jadi bila agak kepentingan. Oh, yang ulang tamam kadang baik tua tu 3 tiup putar nak pegang pengarahannya. Boleh. Kalau kita kata dan tua kan. Tapi tanya dia juga. Ingat-ingat dilatih supaya bertua, guna-guna tanya keju. Ingat yang anak pun macam lebih tadi. Kajian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amat wa ikram masjidah. Ya Rabbana subhanahu wa ta'ala li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li alina wa li ahli baitina wa li jaddina wa li jaddatina wa li qurbatina wa li ustadina wa li ustadatina wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
الراحمين اللهم ارزقنا رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأعداء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والشدائد المحن ما وراء منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن جميع البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله بجاه النبي ارحمنا يا كريم صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi tahajud sunat duha yang kedua yang terus. Jadi itu pada kesilapan dan kejanggalan doanya yang kampung misalnya yang berlatih mulai ketat. Amin ya Allah. Amin doa itu sangat kamu harapkan dan doa kamu berdoa sangat ketat. Yang teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.